Satu lagi perkara lagi. Cukai ke atas keluli dan aluminium kini berkuat kuasa. Apakah peluang dagangan yang mungkin ditawarkan oleh tembaga seterusnya? Bermula 4 Jun, pentadbiran Trump dijangka menaikkan cukai ke atas keluli dan aluminium kepada 50%, yang mungkin hanya menjadi permulaan dalam perang dagang logam yang lebih meluas. Dalam beberapa bulan akan datang, tembaga dan logam kritikal lain juga mungkin dikenakan cukai sehingga 50%. Jadi, apakah maknanya? Walaupun kos pengguna di Amerika Syarikat mungkin meningkat secara mendadak, pelabur bijak boleh menemui peluang arbitraj. Mari kita kupas bagaimana perang dagang logam ini mungkin berlangsung dan apa maksudnya untuk strategi dagangan anda. Teras isu ini adalah Seksyen 232, mekanisme perdagangan yang memberi kuasa kepada kerajaan Amerika Syarikat untuk mengenakan cukai ke atas import atas alasan keselamatan negara. Penyiasatan sedang dijalankan dengan pantas, dan cukai penuh mungkin dilaksanakan menjelang suku ketiga 2025, menyasarkan pelbagai logam asas dan strategik. Jadi, bagaimana pasaran mungkin bertindak balas? Mari kita mulakan dengan kesan dalam negara Amerika Syarikat. Cukai ini dijangka akan menaikkan kos logam import sekaligus meningkatkan kos import bagi industri Amerika Syarikat seperti otomotif dan pembinaan. Kenaikan kos ini boleh menekan margin keuntungan dan memberi kesan kepada pendapatan syarikat. Tetapi ada satu kelainan, ini juga boleh membuka peluang tersembunyi untuk pedagang. Kenapa? Kerana harga logam di Amerika Syarikat mungkin mula berbeza dengan penanda aras global. Sama ada melalui harga dagangan bursa atau premium fizikal, jurang yang semakin melebar ini memberikan ruang untuk arbitraj, beli rendah di tempat lain, jual tinggi di Amerika Syarikat, dan ambil kesempatan atas perbezaan harga tersebut. Sekarang, mari kita bincang pasaran global, terutamanya tembaga. Tembaga sedang memasuki fase yang rentan. Kenapa? Kerana pertaruhan spekulatif yang optimis sangat tertumpu, pelabur telah banyak mengambil posisi panjang dengan jangkaan harga yang lebih tinggi. Tetapi inilah masalahnya. Sebahagian besar permintaan tembaga baru-baru ini didorong oleh penimbunan sebagai langkah berjaga-jaga sebelum keputusan cukai dikenakan. Setelah keputusan tersebut dimuktamadkan, permintaan yang dipercepatkan itu mungkin hilang, menyebabkan aktiviti pembelian merosot dengan ketara, dan harga mungkin akan segera tertekan. Ditambah dengan keadaan makroekonomi global yang semakin lembut, terdapat kemungkinan besar harga tembaga akan menurun menjelang suku ketiga 2025. Sudah tentu, pengambilan posisi awal membawa risiko, jadi berdaganglah dengan berhati-hati. Ini adalah Ultima Markets. Jumpa anda minggu depan.